Kata orang, cermin tak pernah menipu. Tapi di sebalik cermin skrin, kita semua adalah penipu. Hanya kesempurnaan rekaan yang kita jamu. Kerana setiap angka likes itu adalah bukti kehujulanku yang sentiasa aku buru. Melihat mak tersenyum, hati ini rasa begitu terharu. Detik indah yang dulu hanya ku simpan rapat di dalam kalbu. Kini aku mula merakamkannya, buat tontonan beribu-ribu. Aku tenggelam dalam pujian, mabuk dengan angka dan ribuan tanda sokongan. Hingga suatu hari, Apa ni? Bukan aku buat benda ni. Setiap kali dorang share, jiwaku retak seperti cermin ni. Aku mulai tak kenal diri sendiri. Satu klik je dan semua yang kau bujin hancur. Dalam dunia ini, cermin yang dah retak tak akan pernah sama lagi. Bila ribuan suara asing berhukum di alam maya, satu pelukan diam dari mak memadamkan segalanya. Di sini, aku tak perlukan butang light untuk rasa berharga. Tak apa, Mak ada. Bersorong cermin retak itu ke hadapan. Hari ini, aku memilih untuk kembali hidup. Jiwa yang rapuh perlukan masa untuk penyembuhan. Seperti tanah liat yang dibentuk perlahan-lahan, aku bina semula diri dari sisa kehancuran. Biar cermin retak itu bernafas buat kali terakhir. Aku tak perlukan lagi pengesahan dari sekeping kaca. Biar ia tertinggal dan mati dalam gelap. Cengkaman alam maya akhirnya hilang.
isn't the end.